Hanif Katri dengan membela Jolo dan Reza Aziz. Saya kira Hanif tak faham apa yang saya katakan, dan sebahagian daripada apa yang saya katakan itu tidak dilaporkan sepenuhnya. Tidak ada sebarang niat kerajaan untuk mempertahankan sesiapa. Sekiranya orang itu bersalah, dia sepatutnya dihukum. Tetapi sehingga sekarang kita pegang pada prinsip keadilan, iaitu tidak siapa yang bersalah melainkan dibuktikan bersalah, dan dibuktikan bersalah melalui proses keadilan, proses mahkamah, dan sudah tentu kerajaan akan memberi seluruh kerjasama untuk memastikan bahawa penyiasatan dan proses mencari keadilan itu dapat dibuat sebaiknya. Saya tak kata bahawa ini adalah merupakan perkara biasa. Ini perkara besar dan perkara yang serius yang sepatutnya dilihat menjadi sesuatu yang perlu diberikan perhatian oleh semua pihak. Kerana kita tak mahu nama negara tercemar dalam soal ini. Cuma saya sebutkan bahawa pernah satu ketika dahulu mungkin wartawan yang bercakap dengan saya pada waktu itu tak teringat, kerana ini kes lama, iaitu tahun 80-an dahulu berlaku skandal BMF, di mana BMF dah tak ada sekarang ni, iaitu satu cabang dalam Bank Bumiputera, iaitu Bank Bumiputera Finance, telah mengeluarkan pinjaman kepada orang luar sebanyak 2.5 bilion, dan wang itu hilang. Jadi ianya juga adalah merupakan satu cabaran yang pernah berlaku kepada negara. Image dan integriti negara tercemar pada waktu itu, kerana ada orang cuba mengaitkan skandal ini dengan Perdana Menteri pada waktu itu, kerana Bank Bumiputera berada di bawah kuasa Perdana Menteri. Tetapi apabila kerajaan dan juga pihak bank dan pihak Kementerian Kewangan dan sebagainya memberi kerjasama sepenuhnya, sehingga kan orang yang bersalah dihukum, termasuk pengurusi Bank Bumiputera BMF turut dihukum, dipenjarakan dan kemudiannya meninggal kemudiannya. Dan ini menunjukkan apabila tidak ada sesiapa yang dilindungi, maka integriti kerajaan dapat dipertahankan. Jadi dalam soal ini kita akan terus untuk tidak melindungi sesiapa pun. Kalau dalam seperti BMF, tidak ada orang yang terlindung, orang yang bersalah dihukum, dan rakyat puas hati dalam soal ini. Tidak kiralah sesiapa pun yang bersalah, ianya perlu dihukum, dan kerajaan akan memberikan kerjasama yang sepenuhnya. Jadi cerita BMF ni cerita lama, tahun 80-an. Ramai di kalangan mungkin wartawan pun belum lahir lagi pada waktu tersebut. Jadi dia tak kembalikan. Saya tak kata ini perkara biasa, ini perkara besar.